Ayat 97. Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh. Min zakarin. Daripada lelaki. Wa unsa dan perempuan. Maka. Wahuwa mu'min. Jadi syarat dua. Satu. Beramal soleh. Amal tu mesti sama dengan Nabi. Yang kedua. Mesti beriman. Ikhlas kerana Allah. Maka apa balasannya? Wala nuhyiyannahu. Kami akan hidupkannya dengan kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? Okay, kita tengok tafsirat ulama. Ada tulis ya Allah janji kehidupan yang baik di dunia. Apa dia tu? Bukan yang teks Arab. Okey, ni. Qala al-Baghawi rahimahullah. Imam Baghawi rahimahullah ahli tafsir mentafsirkan ayat yang kita baca tadi. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Apa makna hayatan thayyibah? Qala Sa'id bin Jubair dan Atha, rezeki halal. Mana Allah akan bagi kehidupan yang baik, mana semua rezekinya halal. Itu satu tafsiran. Yang kedua, qala al-Hasan al-qanaah. Qanaah apa dah? Subhanallah. Berapa ramai yang tak bahagia sebab tak pernah rasa cukup. Betul tak? Sebenarnya rasa cukup tu rezeki paling mahal. Sebab bila tak cukup dia akan tamakkan. Akhirnya dia jadi hamba dunia. Pendapat ketiga, qala Muqatil bin Hayat, yakni al-aish fi ta'ah. Hayat at-tayyibah ialah bermakna hidup dalam ketaatan kepada Allah. Pagi taat, petang taat, malam taat. Bukan makna dia tak buat maksiat. Kalau buat maksiat terus bertaubat. Tiga. Yang keempat, kata Abu Bakar Al-Warraq, hayat at-tayyibah ialah halawatut ta'ah. Kemanisan mentaati Allah. Solat rasa manis, baca Quran rasa seronok, zikir pagi rasa sejuk hati, tenang. Hayatan tayyibah. Halawah, kemanisan, ketaatan pada Allah. Okey, berapa dah? 4. Yang kelima, qala Mujahid wa Qatadah, hiyal jannah. Hayatan tayyibah ialah Allah akan bagi syurga. Tapi kalau syurga di mana? Di akhirat. Tapi ulama kata sebenarnya ada dua syurga. Satu syurga dunia, satu syurga akhirat. Jadi siapa yang dapat syurga dunia, pasti dia akan dapat syurga akhirat. Jadi soalan, apa syurga dunia? Khusyuk dalam solat. Siapa khusyuk dalam solat, sebenarnya dia tanda-tanda dia akan dapat syurga. Tanda awal dia akan dapat syurga di akhirat. Solat macam Nabi lah. Solat lama, tenang. Pendapat yang keenam. Dikatakan oleh Auf Anil Hasan, la tatibu. Dia kata, la tatibul hayatu. Tak mungkin hayat tayyib kecuali fil jannah. Jadi maksud dia hayatan tayyibah yang Allah nak bagi pada orang beriman dan beramal soleh, betul-betul yang tayyibah ialah di syurga. Boleh faham? Nampak? Allah nak bagi yang terbaik pada kita. Dan Allah minta kita buat dua benda je. Bukan 20. Satu, beriman. Yang kedua, semua dua-dua asas ni nak beriman dan beramal soleh, asasnya apa? Ilmu. Dan senjata nak dapat ilmu, senjata nak beriman, senjata nak beramal soleh, sabar. Berapa ramai yang orang malah belajar sebab tak sabar? Betul. Berapa ramai yang belajar tak beramal sebab tak sabar? Betul tak? Berapa ramai yang dah belajar, dah beramal tapi tak sabar nak istiqamah?